You're listening to the Midnight Sailors podcast with me, Zaki, AJID, D to the A to the ING. We don't need no favors. Tune in right now. Midnight Sailors. Midnight Sailors. Kita ride the wave of lampu kota nyala. Selamat datang. Welcome. Marah apa tadi? Tong. Tak ada. Kau. Aku tahu apa dia lagi dia sabar. Betul tak? Kau tak ah? Betul. Okey, tak apa, boleh. Selamat datang balik ke Midnight Sailors Podcast, guys. Okey. quick recap lah. Quick recap kisah seram yang kita dah in the previous episode. So sekarang kita sambungkan lah with a new episode lah. Tapi Cerita yang lain daripada para pendengar kami yang kirimkan dia punya cerita seram lah pada kita orang through kita punya QR code. So pada orang-orang yang baru dengar episod yang ini, so maybe you can go back to the one episode back lah. So korang boleh tahu what's happening lah. So just a quick recap. It's a QR code where you guys submit all the submissions of all your horror stories. So we all will share it, and I mean the next recording korang boleh dengar lah korang punya story lah. Yes. Dan Simple kalau ada yang masih nak submit, aku rasa the QR code still open. You can still submit. Tak ada, ni paku pun tiada nak. Okay. Okay, now today Nari kita akan pergi cerita yang selanjutnya. Selanjutnya Ajit akan menceritakan. Okay. Okay, Ajit, dipersilakan. Part aku macam panjang macam ni. Tak Okay, tahu lah. okay, go. Salam MS. Waalaikumsalam. Nama aku Alang. Nama gelaran aku sebagai seorang tekong. Ada kejadian ini berlaku pada aku dekat kawasan lautan Mersing. Baru cakap member aku nak pergi Mersing ni. SG Angler mungkin mesti tahu lah ni cerita. Aku dah lama bawa bot. Biasalah sumber rezeki aku ni keluar masuk laut. Siang malam memang benda normal lah. Dah lali. Banyak juga benda-benda pelik aku dah nampak. Tapi yang ini paling aku tak boleh lupa. Malam tu aku bawa 2 orang pemancing pergi spot agak jauh. Air cantik, bulan terang, laut pun tenang gila. Memang pot cun ni pot. Free mana ni? Memang pot cun ni pot. Tekong-tekong handal pat area Mersing. Tahu lah. Awal malam dorang strike tak henti. Ikan macam tengah frenzy. Aku pun pelik sebab jarang jadi macam tu lama-lama. Tapi aku diam je. Masuk tengah malam, tiba-tiba semua jadi sunyi. Tak ada angin, ombak pun macam mati. Aku terus rasa lain macam. Tiba-tiba salah seorang pemancing jerit. Oi! Kata joran dia telah kena tarik kuat. Dengar bunyi drag menjerit panjang macam kena ikan besar. Tapi bila dia reel, kosong. Umpan hilang. Kami semua pandang sesama sendiri. Tak lama lepas tu, aku dengar bunyi macam orang ketuk badan bot dari bawah. Tuk. Aku terus diam. Aku dah biasa dengan laut. Bunyi macam ni bukan bunyi biasa. Kemudian datang lagi. Kali ini lebih kuat. Bot terus bergegah sikit. Salah seorang pemancing dah panik.
tanya aku apa benda tu. Aku tak jawab. Tapi sesuatu timbul. Tapi dalam hati aku tahu ini bukan ikan. Oh sorry. Lepas tu dari arah laut gelap depan bot, aku nampak macam ada sesuatu timbul. Tak jelas tapi nampak macam bulat besar tengok ke arah kami. Serius, masa tu aku rasa badan aku berat gila. Dan paling aku tak boleh lupa, aku terus hidupkan enjin tanpa cakap banyak. Bot pula tak nak start. Uish. Banyak kali aku try start macam sangkut-sangkut. Last boleh hidupkan enjin. Itu 2 orang muka dah pucat. Semua dah diam. Terus aku pergi balik ke jeti. Sepanjang perjalanan balik, tak ada siapa berani buka mulut. Sampai ke darat, dua-dua dah tanya-tanya aku apa benda tadi. Aku cuma jawab satu je. Kawasan tu ada penunggu. Sejak malam tu, aku memang elak bawa orang ke spot itu walaupun ikan banyak macam mana pun. Laut tu luas dan bukan semua benda dalam itu untuk kita. Sekian, terima kasih. Hati-hati guys bila memancing di atas bot. Baru nak cakap nak plan trip tau. Okay, ni tak kelakar. Dia start bot dah tak boleh. Bot tak boleh Bot start, kalau dia dah boleh tak boleh start dah tak kelakar. Aku dah tak kelakar. Part dia dah tak kelakar. Ramai-ramai kat belakang freestyle tendang-tendang kaki tolak mulut. Teko tukang setir lah. Ini tak kelakar. Aku dah bawa dah berterabur tau. Pasal dah panjang sangat. Minta maaf. Tak Tapi apa. macam siang ni. Tak apa. Tuk. Terima kasih Abang Alang. Tekong daripada Mersing. Johor aku rasa ni. Johor. Oh, tapi dia main kat memang- lautan Mersing. Tapi kau tengok ni, SG Angler mungkin mesti tahu lah ni cerita. Kan banyak. Oh, banyak cerita ni mungkin Mungkin. ramai orang tahu. Mungkin. Kita je yang baru tahu. Pasal kita pun tak main kat Mersing apa. Belum lagi. Kau belum Aku tak pernah lagi masih. Black, Black, aku Black, Black pernah. Aku rasa Black tahu tak? Saya check Black was one of them kat dalam Apa tu? Dia 2 orang je. Dia dengan ni lah. Black kalau Dia pergi still Black 5 kalau ke orang. atas boat, dia dah tak cakap dengan abang tu apa tu. Dia dah nampak Dia dah terjun dulu. Nah, dia dah cakap, "Bang, kita cabut bang." Mungkin. Tapi anyway, thank you Alang. Okay lah. Okay, just to summarize benda ni Okay, laut is, kita pun tak boleh cakap apa-apa. Macam kau ingat tak kita pernah buat satu video yang pasal hantu tu. Yes. Banyak orang kecam, jangan main laut ni, nanti satu orang kena, satu orang kena. So benda macam ni is happen lah basically. Memang benda tu ada and aku pernah baca somewhere yang ni jin-jin dengan iblis diorang akan bermesyuarat di tengah-tengah laut. Oh ya, aku pernah dengar ni. pada waktu malam. Correct. So mungkin diorang tengah ada meeting tu, diorang ketuk-ketuk bot. Tak kelakar Syarul. Oh, tak. Kau sudah langgar aku punya rumah dah. Tepi sikit dari Tapi, main Asia kita. Aku pernah dengar pakcik aku pun ceritakan macam bot kalau sangkut batu karang, ada certain nelayan, diorang ada ilmu atau simpan barang tu untuk gerakkan bot daripada sangkut batu karang. Kan benda tu, makhluk tu besar tau. Dia boleh macam shift the boat out. That is serious. Okay. Yes. Kalau dah macam itu, dah tak macam kau dah kira kan macam ada connection dengan jin ke? Memang ada connection lah. Kalau tak macam mana Means jin kau dah apa yang dia bagi jin tu kita tak tahu lah. Kau dah syirik lah. Kau dah syirik lah. Syirik tak syirik? Syirik apa tu? Kau syirik pada Allah, kau dah menduakan Allah. Tapi kalau ni jatuh pada syirik, Dia ada syirik akbar dengan syirik kecil juga apa. Syirik Tapi besar, ni syirik kecil. ni consider apa? Kecil Tapi besar apa kau dah Allah pakai benda Allah. macam ni Aku- untuk bantu kau. Aku bukan ulama tapi seharusnya jangan
kita tak harusnya pakai Benda-benda macam gini lah untuk macam gini lah untuk kau punya ke selesaikan urusan dunia lah. yes, correct. That's the word lah. Betul. That's the word. Tapi ini cerita memang tak boleh imagine sih kalau kau kat atas bot tu. Oh sure. Lagi kita dengan yang bangsa apa ni, lagi kita 4. Lagi mulut tak boleh diam je. Dengan kau. Tapi Cuma kau confirm dah panik gila. Kau bila dia cakap panik tadi aku baca. Dinggi kena cocok lubang kecil. Kau dah bising. Dah rabak. Ni apa lagi tak dia boleh start? apa lagi? Aku rasa kau dah Tak boleh start, kena ketuk pula tu. Habis tekong diam. Tapi aku rasa tekong macam gini semua mungkin ada. Diorang sikit ada, lebih kurang diorang ada ilmu dia, ada knowledge of this and so diorang tahu apa nak buat lah. Kalau kau jadi tekong habis lah. Kalau aku Kau jadi akan tekong terus habis. direct kan, kita akan mati lah dah. Budak tu tengah reel, budak tu tengah reel, batu ladong dia langgar bot, kau dah apa benda tu? Balik. Ada can. Balik. Tiba-tiba budak tu dah rum. Boom. Dah angkat semua angkat. Okay, up. Kenapa bang? Naik. Jangan tegur kan. Sialah. Dia dah ketuk. Padahal Budak tu macam dah latih mesti cakap, padahal tu tadi batu ladong aku Syul. Apa ni? Balik. Tak betul lagi. Macam ni abang Alang dengar mesti mengamuk. Aku cerita betul-betul budak-budak ni main-main. Tapi okey lah. Taklah, kita ambil dia punya cerita, memang kita ambil iktibar dengan cerita. Betul, Sekarang betul. kita nak kena menghiburkan Betul. para pendengar Pendengar kita. kita. Betul juga. Dengan kebodohan kita sendiri kan. Betul. Tapi kalau like say lah, kena macam aku ni, aku rasa macam korang cakap betul lah. Aku pun panik lah. Terus terang apa, tak pernah. Lagi tengah-tengah laut Syul. Main-main sedih beda. Okay lah. So janganlah Walau apa pun Hati-hati terjadi kan, kita nak kena percaya kat kita punya tekong. Betul lah. Betul. Kalau tekong kita yang terjun lah, aku tak tahu nak buat apa lah. Wah. Tekong tu ambil bot lah, bawa balik sudah. Okay, terima kasih Abang kasih, Alang Abang. lah. Kalau dah jadi tekong, Nama gelaran dia lah. Nampak nama gelaran aku sebagai before that, yang Tori, kau ingat tak yang Tori punya yang kedil tu? Kedil. Kedil apa dia cakap, tekong kedil dari dia curung. Yes. Kau tahu kedil tu apa tak maksudnya? Humble lah. Kecil namanya, kecil. Bukan dia punya gelaran kedil. Aku tak gelar dia. Aku Black kan black dia. itu Tori, aku Ada tempat tengah nama tunggu. kedil. Aku nak amun je. Aku cakap kedil. Kedil macam tak sakut is a Melayu punya word. Word. Macam Yes, correct. kecil So aku dia. ingat ni nari kalau ada aku nak cakap dengan dia. Oh. Tapi dia tak ada. Kita apalah. Aku rasa dia dah tahu lah. Okay lah. Okay, kita akan pergi ke cerita yang seterusnya. Okay, next. Okay. Okay, ni aku baca Okay, Yes. right. Boleh. Okay. Masih ada masa Okay. Masih ada. Dia punya background macam mati-mati je So aku tak tahu whether Tak, tadi aku nak ketuk. Sekali dia punya ketuk tak keluar. tu aku terpaksa pakai tu aku ni lah. ketuk. Okay. Yes. Alright, let's go. Okay. Okay, come. Salam guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku nak share cerita yang sampai sekarang buat aku seram. Tiap kali ingat balik. This happened last year je. Baru je fresh. Cerita masih fresh lagi lah. Aku dengan 2 members aku pergi pancing kat Pulau Ubin. Kita orang memang plan nak cari spot jauh sikit dari orang ramai lah. Konon nak kita je lah. Petang tu semua okey je. Siap dapat beberapa ekor ikan siakap. Total CR ada 6 catch rate. Aku rasa korang pun tahu kot spot tu. Bila malam, suasana jadi lain macam. Bukan sunyi biasa, tapi macam kosong. Angin pun sampoi-sampoi. Air pun tenang je. Lebih kurang pukul 11 lebih. Tengah aku cek umpan. Tiba-tiba aku dengar suara dari belakang. Dapat ikan tak? Aku ingat kawan aku. Tapi bila aku pusing, semua tengah pat tepi depan aku.
busy dengan dorang punya rod. Tak ada siapa pun dekat belakang. Aku diam je. Malas fikir bukan-bukan. Lepas tu, suara tu datang lagi. Ini kali very clear. Nak ikan boleh? Serius, meremang satu badan. Members aku yang lagi 2 orang pun dengar kali ni. Semua terus bangun. Badan dah back to back. Members aku ada perasan baldi yang kita letak ikan kita kosong. Padahal tadi ada 2 ekor. Kita nak prep untuk catch and cook malam boleh makan. Tiba hilang. Tak ada fikir panjang, kita orang terus capai apa yang sempat dan lincah kaduk balik ke arah jeti. Stay sana sampai pagi. Time jalan pergi jeti pun kita rasa macam ada orang ikut dari belakang. Sampai sekarang, aku tak tahu apa sebenarnya kita jumpa malam tu. Tapi yang pasti, sejak tu insiden, aku dah tak berani pancing dekat area Pulau Ubin lagi. Korang ada tak pengalaman pelik masa pancing? Share lah, serius, benda macam ni bukan main-main. Thanks guys and salam. Waalaikumsalam. Tak kelakar Syel. Tak kelakar Syel ni. Dia kena makcik tu Oh sure. Padahal makcik tu dekat makcik yang nak ikan tu. Yishun. Isu ni. Oh, you should. Makcik tu kat Yishun. Pakcik mana ni? Dia dah naik boat pergi Ubin. Nenek. Nenek mana? Nenek. Engkau ni. Engkau yang Yang kita yang buat cerita dulu. Yang nenek minta Aku ingat ikan. betul-betul Syel ni. Ini betul Syel ni. tak, yang nenek cerita tu pun betul kat Yishun Dam. Ya Allah, dia lupa. Kau lupa aku kita lupa, first Syah. few episode yang pasal hantu. Aku dah tak ingat. Saya tak ingat. Okay. So, tapi tak kelakar sih. Ni this part of Ubin, aku tak ingat nama dia. Cik Jawa is it? Is it Cik Jawa? Mungkin tempat yang Cik. kau ingat Nordin bawa yang Okay Let's Go. Yang Diorang aku tak tahu. pergi main Yang kayak. sekolah lama tu Is it? sekolah lama Ke Japanese Japanese cemetery. school Either- Japanese school lama ke apa? Ke ada satu rumah lama yang this Dutch lady punya house Dutch lady? Susu. Tak ing- Kan aku tak tahu. Or is tak it ingat, this tak tahu. European girl punya rumah, then she died inside the house ke apa? Tak tahulah. But anyway, Okay. Aku nak Cik kita Jawa. pun tak very familiar with Ubin. Aku pernah pergi mancing tak. kat Ubin tapi was day trip. And aku seriously tak ingat. Aku cuma ingat jabatan apa Jelutong. Tapi kalau macam ni ikut a few ikan bridges siakap sana banyak siakap kalau yes. pergi beli kan. sana banyak cakap. Kita pun pernah pergi pancing kat Ubin. pernah Bagi- tapi it's not that side. Kita is more Kita to dekat mana more to ada yang toilet tu. Ya aku pergi tak ada toilet. toilet. Kita Tak ada ingat pergi ada toilet kat bawah. Kita pasang tent. yes. Pancing setakat Oh. 2-3 kali je. Tu yang dulu Kau Dulu ada? gila yang Tak hujan lama. lebat malam. Yes. hujan Kau ada Aku ada. Ada. Ada dalam kemah tu kan. Yes. Yang Zulkifli pukul 2-3 pagi Kejut kejut kau. pergi toilet. Yes. Habis enak Aku ada. semua kejut semua. Tu lama gila sana. Enak lagi. kejut semua orang pergi toilet. Itu tak salah aku itu tak ingat lah dalam tapi tu dalam Tu dalam. Tu betul-betul Deep. tepi pantai apa? Tepi. Dia ada jeti, dia ada jeti. Kita ni bukan jeti, kita punya railing. Dia Dia ada between, Dia ada railing. between Yes. apa ni? Between two places lah gitu Ya, kira. correct. Is it the same place they're talking about? No, Aku tak rasa lah. Aku rasa dia punya dalam lagi. Kita punya dah hantar sampai kat luar atau kita jalan dalam. Kita jalan dalam. Ni dia jalan. Dia cakap dia pergi tempat yang masa tak ada orang apa. Kita punya ada orang jalan. Kita punya ada ada lalu lalang juga Yes, correct. Okay lah. Baru ingat tadi kita ada plan nak pergi pancing kat Pulau Ubin. Aku dengar gini aku yang takut lah. Ini lab happen last Kau year. pelan-pelan cross out dia punya spot tau. Selain kita dengar cerita ni. Kita tak dapat dah guys tak Tadi payah baru pancing. berbual nak pergi mersing. Keluar cerita mersing. Nak naik boat. Nak naik boat lagi. Korang ni nak kita pancing ke tak nak ni? Okay. Tapi pengalaman pelik masa pancing. Tapi memang- kau perasan tak satu benda? Sebelum ada pengalaman yang aneh, yang pelik, diorang semua letak this one point.
And aku perasan semua sama. Dia letak the same point. Apa je? Air tenang. Oh. Semua orang cakap air, ciri-ciri dia benda tu nak muncul kan. Air dia tenang. Itu betul juga Tadi dah 2 kali. air tenang. Dah 3 Dah tiga kali. Air tenang. Jadi macam aku tak, kalau aku nampak air Aku tenang aku rasa balik kan. Sial aku balik. Aku pernah sekali kena air tenang. Kat rakit Pak Amir. Betul. Itu air bani yang satu mati, betul-betul satu tenang gila tu. Dah tenang tak apa, yang kita yang tak tenang. Kena nyamuk. Hashtag Astaghfirullahaladzim. rakit Pak Amir itu benar. Jadi dah meninggal kan orang tu kan? Kau tak. Tak Kan dah meninggal. Kau sembarang je. Dah meninggal. Kau betul tak betul. Kan yang jaga dia punya rakit is dia punya wife dengan anak dia kan. Wife ni Singaporean. Yalah, boy. dia Singaporean. Tak, actually both dia Singaporean. Both of them Singaporean Both dia Singaporean. Dia orang capai IC masuk jadi Malaysian. Pasal yang ingat yang bawa kita Tu anak dia. tu anak dia kan. So again aku tak tahu. Serius lah, Pak Amir dah meninggal. Aku tak tahu tu Kau yang aku dengar. sembarang. Jangan Yelah, sembarang. yelah. Okay. Panjang umur orang tu. Okay guys kita orang-orang Malaysia kalau betul-betul rasa Pak Amir tu dah meninggal, Siapa ada info, Ya, ada sila info. infokan ya. bilang kita lah, letak kat komen Comment section. Boleh lah kat TikTok ke mana-mana lah, kau letak. Sekali betul juga. Betul. Ambil gambar dengan Pak Amir ke apa. Hantar nisan Pak Amir ni pusara. Astagfirullah. Okay, alright. Okay guys, jangan lupa follow kami di Spotify. Siapa yang dah follow kami kat Spotify, jangan lupa follow kami kat TikTok. Siapa yang dah follow kami di TikTok, jangan lupa follow kami di YouTube. Dan kalau yang dah follow kami di YouTube, jangan lupa follow kami di Instagram. Kalau dah follow kat mana-mana satu social, jangan lupa follow ke lain social. Betul. Don't forget to like, share and smash the subscribe button. Nampak. Smash the subscribe button guys. Smash it. Smash. Sabi kalau siapa-siapa nak collab dengan kita pun boleh juga cari kita kat kita punya social. Betul. Macam gitu betul. Alright. Smash. Okay. Alright. So kita Kita akan jumpa lagi di episod akan datang dengan kisah-kisah seram semasa memancing. Masa Betul kan? Yes. Semua cerita seram semasa mancing. Okay guys, see you next episode. Okay, ciao. 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 Yeah. Hola, mala. Midnight sailors. Yeah. 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 Midnight, night sailors, kita ride the wave. Lampu kota nyala,